Pada tahun lepas, Nothing Phone ada keluarkan satu sub-brand bernama CMF, Color, Material and Finish. Diorang juga lancarkan satu phone sekali dengan brand tu, which was CMF Phone 1. Dan pada waktu dia keluar, dia merupakan satu telefon yang agak berkemampuan. Bukan sahaja dari segi harga, tapi juga daripada segi performance. So, tahun ni CMF by Nothing ada keluarkan telefon baru, iaitu CMF Nothing Phone 2 Pro. So, as per usual, kita start dengan design. Walaupun CMF ni under Nothing, they both have very striking design choices. Kalau korang tengok lah, dia tak adalah flashy macam Nothing Phone kan. Tapi kalau korang pergi mamak lah, lepak dengan kawan dan korang letak atas meja tu, memang orang akan tanya lah, kau pakai phone apa tu? So jom kita borak lebih detail sikit lah pasal design dia. So kalau korang tengok back panel ni, dia, kalau kau perasan, dia dua tone. Dia putih sebenarnya colour phone ni, tapi belakang ni a bit greyish, which bagi aku is a very unique design choice. Tetapi it pays off because memang nampak lawa lah the overall design. And dia still ada trademark 4 skru dia. This is bukan kosmetik lah, korang boleh cabut and pasang korang punya cover sendiri. Tetapi CMF kali ni tak mengeluarkan first party cover, so korang kena cari kat Shopee, Lazada, ataupun you guys can 3D print your own cover. And other than that, camera, design dia overall bagi aku cantik je. Aku akan cerita lebih lanjut lah pasal kamera ni. Dan button wise, volume button dekat belah kiri dan power button di belah kanan. Dan dia ada satu button di sini, nama dia Essential Key. Essential Key ni sebenarnya dah ada dah dekat Nothing Phone 3A. So dia just bawa kepada CMF phone diorang lah. So nanti ni pun aku akan terang lebih lanjut. So overall design dia aku cakap it's really good. Korang tahulah trademark Nothing Phone ni, kalau boleh dia nak stand out in the crowd. And aku rasa dengan CMF Phone 2 Pro ni memang diorang berjaya buat lah. So jom kita tengok spek dia pula. CMF Phone 2 Pro ni dia pakai MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. RAM dia ada 8GB dan ada RAM booster, boleh tambah sampai lagi 8GB. Bateri dia 5000 mAh dengan kadar pengecasan 33 watt. Skrin ni pula merupakan Full HD Plus Flexible AMOLED 6.77 inch screen. Panel 120Hz dan brightness boleh sampai 3000 nits. Kalau korang nak guna untuk basic usage macam scrolling social media, tengok YouTube, aku rasa phone ni phone yang very capable. Tetapi not just light usage. Kalau korang nak main heavy gaming pun boleh. From Mobile Legend to Car X Street. This phone boleh run Car X Street medium setting tau, 30fps, which is untuk phone RM1199, not bad. Dia punya screen tu memang lawa, and dengan screen 120Hz ni memang akan rasa smooth je tengok apa-apa konten yang korang tengah layan. Kamera dia pula ada 3. Main camera 50MP dengan aperture 1.88. Telephoto camera 50MP dengan aperture 1.85. Boleh optical zoom sampai 2 kali dan digital zoom sampai 20 kali. Ultra wide 8MP with an aperture of 2.2 dan 119.5 darjah field of view. Seriously, kualiti gambar dia agak impressive, very punchy dan agak jelas. Aku a bit surprised sebab korang kena faham tau, phone ni is a budget friendly punya phone, and to have this kind of quality is actually quite surprising. The selfie camera is a 60MP dengan aperture 2.45. The quality is decent and I have no complaints whatsoever. So overall dengan spek macam ni, CMF Phone 2 Pro is actually a very decent phone spec wise. So moving on to the software. So dekat sini lah bagi aku what makes a Nothing Phone a Nothing Phone. Tapi ni, this is a CMF phone. CMF Phone 2 Pro menggunakan Android 15 dengan Nothing OS 3.2. Dia ada something very special about Nothing OS ni. Sebab if you guys look into like OS handphone lain kan, ya, diorang semua lawa, but in the end kalau korang tengok, they're all the same. Tapi kalau compare dengan Nothing OS, it's very unique. Like, it's black and white. That's one thing. Tapi selain tu, diorang punya design, aku pun tak tahu nak describe, but it's just different, you know. Sometimes being different is all what it takes. And Nothing Phone, they do that pretty good. Design-wise, software-wise, they're good at it. Dengan ada je perbezaan itu, dia buatkan CMF Phone 2 Pro ni ada sedikit personality. Aku perasan, there's not actually any bloatware dekat dalam ni. Normally kalau you buy these like cheap phones with good specs,
they tend to have some or a lot of bloatware. Tapi Nothing phone tak ada. And harga dia still lebih kurang harga-harga phone yang dalam range yang provide spec yang lebih kurang. So I don't know how they do it, tapi it is an achievement. And kali ni diorang ada introduce feature baru which is called private space. Dekat private space ni ada beberapa benda korang boleh buat. Firstnya, korang boleh simpan aplikasi korang dalam tu. And bila aku sebut simpan tu, it's basically hide. So bila korang hide dalam private space, dia tak akan muncul dekat app drawer korang. And dekat dalam tu juga ada file manager which is obviously private juga. So file manager yang dekat dalam private space tu berbeza daripada file manager yang di app drawer biasa korang. And dia juga ada camera and gallery dekat dalam situ juga. So when you guys, I don't know, aku tak tahu kenapa korang nak pakai camera ataupun gallery private ni. Tu up to korang lah nak pakai tu apa. But there is an option and like I said again, it's separate. And sebelum aku lupa, dia ada essential key. So in terms of feature set dia sama je macam mana korang boleh jumpa dekat Nothing Phone 3A. So overall, aku rasa phone ni is one of the best in dia punya price segment. For RM1,199, you guys get a phone yang design unik dan performance yang agak capable untuk main game-game korang. You know, especially Car X, which is game yang agak berat. So, apa korang rasa? Komenlah di bawah dan kita jumpa di video seterusnya.